Assalamualaikum, salam fly, salam shunam. Semoga semua tengah sihat. Okay, untuk all my fighters yang Arif just nak kongsikan dekat korang macam ni yang Arif boleh dapat setup buy yang sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Dan sekarang ni Arif nampak direction masih lagi buy. Okay. Yang pertama sekali, saya selalu pesan dekat korang, kita trade menggunakan fresh breakout. Fresh breakout ni bentuk dia macam mana? Okay, fresh breakout bentuk dia macam ni. Tetapi fresh breakout ni adalah tujuan dia untuk supaya korang tahu dekat mana korang boleh standby. Dekat mana korang boleh standby. Faham? Contoh apabila kita nampak fresh breakout ni, saya akan buat zone. Contoh fresh breakout yang saya nampak adalah dekat sini. Okay. Dan bila korang masuk kepada line chart, nampak tak? Yang pertama fresh breakout saya marking kat atas. Yang kedua saya marking kat mana? Saya marking kat sini. Lepas tu macam mana nak jadikan zone? Jadikan je lah zone. Tak susah pun. Ni dah jadi fresh breakout korang. So korang dah tahu dah dekat sini zone korang agak besar. Okay. Dalam 30 pip. Betul. Tetapi kalau korang nak kecilkan lagi, boleh. Okay. Macam mana korang nak ringkaskan lagi? Masuk lagi kepada M30. Cari lagi dekat dalam line chart. Ada tak fresh breakout dekat sebelah kiri? So contoh kalau harga berada dekat mana? Harga berada dalam zone dekat sini. Korang dah dapat dah ni zone H1, betul? Dan kemudian korang ringkaskan lagi. Macam mana nak ringkaskan? Masuk lagi time frame. Kecilkan lagi time frame. Daripada M30 masukkan ke M15, masukkan ke M5. M5 M1 boleh tetapi agak bahaya sikit, tetapi bagi saya M5 pun dah cukup. Okay, so kalau harga berada dekat dalam zone, kita tengok sebelah kiri kita ni. Ada tak fresh breakout lagi? Tak ada kan? Okay, masuk ke M15. Ada tak fresh breakout dekat sebelah kiri ni? Kita jangan tengok sini tau. Tengok sebelah kiri ni dulu. First left. Okay. Tak ada lagi. Okay, masuk kepada M5. Ada tak apa-apa? Tak ada lagi. Okay, last. Baru korang masuk kepada M1. Okay, nampak tak? Nampak tak ni? Double bottom ataupun fresh punca breakout. Fresh breakout. Dia bentuk yang lebih kurang sama je. Cuma dia dah bentuk dia macam ni. Okay. So ni pun diibaratkan seperti fresh breakout. Okay, harga telah pecah naik. So kalau saya ringkaskan zone tu, saya kecilkan zone, bagi saya zone 20 pip, 30 pip ni bagi saya still okay lagi. Dia jangan sampai 80 pip. Itulah terlampau besar kan. So kalau saya dah kecilkan zone ni, jom kita tengok sampai ataupun tidak sampai. Okay. Touch and go. Faham? Sebab tu saya still maintain lagi dengan kita punya zone. Saya tak ubah apa-apa lagi. Okay. So kalau ada rezeki, saya akan still nak cari buy. Tetapi kita nak kena berwas-was. Sebab sekarang ni bagi saya seelok-eloknya dia kena, sekarang ni nampak dah macam resistance yang telah dipecah, dia akan jadi sebagai support yang baru. So kemungkinan kita nak cari buy, tunggu kat bawah sikit, InsyaAllah. Okay. So ni pendapat saya je. Dan also reason yang saya bagi buy. Okay, buy kita dekat bawah ni. Okay, menggunakan fresh breakout di H1 dan saya ringkaskan ke M1. So semoga korang dapat sesuatu. Semoga korang dapat profit daripada signal yang Arif. Kepada korang semua yang nak tahu, malam ni Arif akan adakan kelas. Jumpa korang dekat dalam kelas. Assalamualaikum.